Ada apa Ustaz? Kita kat sini. Majlis pertunangan anak kepada sahabat kita Cik Dahlan. Cik Dahlan, insyaAllah. Alhamdulillah. Ini persiapan untuk acara majlis pertunangan. Lelaki sini ni kan? Lelaki sini. Kena pindah ni. Lelaki sini Ustaz. Lelaki ni. Ha? Haji dia apa wakil? Dia situ kan? Jadual kita wakilkan Haji Ghaffar untuk acara pertunangan. Jauh saya ni biasa. Pertunangan antara Muhammad Ani Arifah bersama Muhammad Adib, insyaAllah. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dahlan. Oblik tuan rumah ni lah. Ataupun tuan punya majlis. Tapi saya lebih dahulu minta selamat datang lah. Orang daripada Kota Baru je. Jadi selamat perkenalan lah. Nama saya Dahlan. Yang ini saya akan wakilkan percakapan perbincangan kita pada Tuan Haji Ghaffar. Saya punya Tuan Imam kita punya surau di Taman ni, Taman Syah Indah. Ini Cik Din, perjalanan kami Haji Pak Tam. Haji Pak Tam. Pak Tam. Multimedia. Haji Jamri, pengusi taman kami dan jawatan kuasa lah. Cik Nan. Jadi saya rasa boleh pihak tuan perkenalkan diri dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada dan isteri dan keluarga rumah dan serta anak keluarga dan saudara-saudara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kesudian Tuan Dahlan untuk menerima perkenaan kami. Dan sebelum kita meneruskan pada yang seterusnya, ingin saya memperkenalkan ini Tuan Zuki. Inilah rombongan kami daripada Kota Baru. Okey, isterinya Puan Rohaya dan yang lain-lainnya adalah menantu dan cucu-cucu yang dipunyai oleh Tuan Zuki. Jadi saya rasa itu saja dari segi penerangan ringkas tentang rombongan kami yang datang pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelum saya nak menyerahkan kepada saya punya Tuan Haji Ghaffar ni, tuan bicara saya, boleh tahu tujuan sebenarnya datang pada hari ini. Membawa berita apa sebenarnya? Berita baik. Seorang papan cari papan. Papan dibawa dari harapan. Kami datang membawa harapan untuk merapatkan hubungan sesama Islam. Esok Haji nak Jawab pantun, jalan. Haji. Tu rumah pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ajma'in yang berbahagia. Cik Dahlan di rumah. Masa sama saya sebut tadi meja terkenal Jamri, Cik Din dan kameraman saya di taman dan bila satu dia semua kita syarikat.
saya juga banyak lebar dalam meeting ini kerana semua telah maklum bahawa tujuan datang pada kali ini. Jadi saya pun tidak pandai bantuan kepala urusan tadi. Jadi kali-kali kita ringkaskan presiden kita kerana semua datang dari jauh, datang urusan yang lain, jadi kita nak ringkaskan. Jadi pada hari ini kita datang cuma dah Arif untuk membina pada anak-anak saudaranya. Jadi kita hari ini adalah masih lama dulu ya. Cuma dia tidak ada anak tuan, anak ini dengan jadi kita akan lihat perbincangan macam mana ini. Kalau kita bersama keluarga saja ada hari kita kemudian asing. Jadi hari ini silakan pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulakan acara yang seterusnya, adalah lebih baik kita baca umum kitab dan pahalanya kita hadiahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri beliau, keluarga beliau, para awliya, para sahabat, para ulama, kedua ayahanda dan bonda kita, diri kita sendiri, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun sedang berada. Al-Fatihah. Lainnya min fadzaili rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisalli wa yasri amri wa lu'idatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan penghargaan kepada tuan rumah, Tuan Dahlan dan Puan Rohimah dan seluruh ahli keluarga yang hadir pada hari ini. Nama saya Wan Kamarudin Dewan Hamad. Saya telah diwakilkan oleh Tuan Zulkifli dan isterinya Tuan Rahaya sebagai pengacara untuk acara pada pagi ini. Jadi daripada menyusun kata-kata saya kurang arif, tetapi saya lebih suka kepada kita cara untuk kita menterjemahkannya di dalam pantun. Jadi saya mohon izin untuk saya berpantun. Terima kasih. Tengah duk fikir nak jawab. Nasi lemak, buah bidara, santan kelapa amat menyelerakan. Izinkan saya mulakan bicara. Semoga Allah akan mempermudahkan. Dari Kota Baru bermalam di Nilai. Perjalanan jauh penuh damai. Allah. Hasrat kami amat bernilai untuk melengkapkan cinta yang bersemi. Sorong papan, tarik papan, papan dibawa dari Medan. Kami datang membawa harapan. Semoga harapan dapat kesampaian. Pucuk kau di tepi permata, buah berangan rasanya lazam. Dari jauh kami datang dengan satu hajat. Adat Melayu pusaka kita menjadi warisan zaman berzaman. Hajat di kalbu tidak berkata ingin menyunting bunga di taman. Bunga mekar di dalam taman. Cik Umi Aina Arifah nama panggilan. Kami datang membawa ikatan sebentuk cincin pengikat kemesraan. Cantik sungguh rama-rama terbang, kicauan burung alam bergema. Muhammad Adib, teruna yang periang, bakal menjadi pasangan Cik Umi Aina. Pokok palas daunnya licin, ketumpak santan enaknya pasti. Diserah ikhlas sebentuk cincin,
belah roda yang penuh arti. Bunga soroja cantik berseri, tersusun rapi bunga selasih. Sekian saja hajat kami, dirakam setinggi ucapan kasih. Kait jambu guna galah panjang, penuh ukiran. Sekiranya ada silap dan salah, mohon dimaafkan kami sekalian. Kami bermohon untuk berhenti. Janji dan amanah telah dimaklumi. Semoga Allah telah memberkati, merahmati majlis yang kita hadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bagi hebat juga ni. Saya dengar satu pantun kan. Dari memang ini macamnya pakai pantun. Tapi dia orang kata orang laku datang ke kena pantun tu. Orang betul orang boleh hebat. Kata jawab kan. Tak apa. Tapi di sana pantun dulu dalam dan asal tak cuma kita kena buat semua. Agak jelas ya. Cuma ini mungkin dapat sikit antara dia. Okey. Bentuk penanganan dan jumlah tadi. Sebelum itu boleh tak saya ingin mengatakan daripada Tuan Zul, berkenaan dengan tempoh pertunangan ini, untuk tempohnya saya difahamkan hanya diberikan dia punya masa untuk selama pertunangan selama 1 tahun setengah. Nak pastikan itu. Maknanya tempoh pertunangan ini adalah bermula daripada hari ini sehingga 1 tahun setengah. Maknanya adakah akan ditetapkan tarikh perkahwinan setelah tamat tempoh 1 tahun setengah? Saya yang tu saya minta setahun setengah ni. Perbincangan itu dalam setahun setengah. Okey. Hari itu kita akan bincangkan dalam masa setahun setengah. Okey. Bukan selepas setahun setengah baru bincang tadi. Tak maksud saya bermula daripada hari ini 9 hari bulan Ogos. Adakah selama 1 tahun setengah selepas itu terus jatuh tarikh untuk terus akad nikah? Ataupun dalam tempoh setahun setengah itu akan ada perbincangan di antara pihak Tuan Dahlan dengan pihak Tuan Zul membincangkan tentang untuk penetapan daripada tarikh. Ya, kita akan berbincang lagi tadi. Hari itu hidup, tidak pada tahun yang tahun setengah tidak tidak semestinya. Perbincangan kita hidup. Okey. Tidak tamat tahun setengah. Okey. Dan seterusnya Tuan Haji tanya berkenaan dengan hantaran dan jumlah hantarannya. Adakah penetapan akan dibuatkan oleh pihak Tuan Haji Dahlan ataupun pihak Haji Dahlan akan berunding dengan Tuan Zulkifli untuk membincangkan tentang penetapan jumlah hantaran? Ya, atau kita nak buka secara ini membincangkan ataupun di antara Tuan Haji Dahlan dengan Tuan Zulkifli. Seperti yang Tuan Haji dapat maklum, jumlahnya mungkin Tuan Haji dah dapat maklum. Adakah bersetuju? Okey, beginilah. Bakal tunangan Umi Aina ini mengatakan kepada saya semalam, dia mengatakan bahawa telah dimaklumkan pada bakal tunangan hantarannya akan dibuat adalah sebanyak 10. Jadi saya nak hari ini nak pastikan sama ada penetapan hantaran itu adalah memang telah ditetapkan atau boleh diundingkan ataupun ada kemungkinan lain, saya tak tahu. Jadi boleh juga kita bincangkan untuk penetapan daripada jadi itu yang kami dapat tahu. Tapi hari ini Tuan Dahlan dengan Tuan Zulkifli mungkin nak berbincang sekarang ataupun bincang kemudian. Ada dasarnya sendiri tak? Dasarnya Boleh berbincang lagi nanti kita. Tak ada masalah pun. boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan. Amin. InsyaAllah. Jadi daripada ini tidak saling daripada bukan harga tidak jumlah hantaran
Ada apa yang dibawa untuk berserah kepada kami? Saya tak pasti, tetapi hari ini ada bawa siapa yang boleh jelaskan tentang hantaran ini. Okey, kami bawa hari ini 6, ada 6. Tak 6 lah sebenarnya, sekarang ni ada dapat 6. Tapi hantaran yang untuk pertunangan ini cuma 5, dan ada satu ni adalah untuk apa ni? Hadiah untuk kepada kedua kakak. Ustaz, Boleh lah. ada kakak. Dia lekas bandui lah. Bagi. Bagus. Dan cincin yang di bawah ini adalah 2 bentuk. Saya tak tahu cincin kenapa dan Cik Musik tu bilang tu. cincin berisik dan cincin betul. Kat tunjuk kat tu. Cincin tau. Cincin lah. Ambil cincin ni je, ambil cincin ni je. Ambil bunyi cincin ni je. Cincin. Cek kat ada. Bunyi wakil saya tengok. Tinggal je lupa. Nenek tengok nenek. Tengok. Bagi nenek tengok. Awak saya, jiran-jiran saya. Mama kita faham. Tak ada apa nak diseriuskan. Tak ada serius pun saya pun. Kualiti. Tunangan diterima. Ini acara kita sebab kita ada kita beramah mesra. Ya. Alhamdulillah. Panjang umur setahun lebih so kita jumpa lah ya. InsyaAllah pada umur Diam. rombongan kami dan Kalau tak bincang boleh ikut. Masuk-masuk. cara membina antara Muhammad Adib bin Zulkifli dengan Kecuali kalau pihak perempuan tetap banyak. Jadi dia kena bincang. Alhamdulillah Allah tak memudahkan segalanya. Dan saya berdoa semoga pertunangan ini akan berakhir di cinta. InsyaAllah awak ada sebab anak dia apa? Oh, ada. Oh, tak tahu, tak bincang. Dapat sekarang, silakan. Sekarang saya serahkan pada Tuan Dahlan sendiri. Cuma tak nak disebut dalam majlis. Dia pun tak boleh disebut. Terima kasih Tuan Dadi dan saya bagi pihak Tuan Zul juga menyerahkan dengan ikhlasnya barang-barang yang kami bawa dan kami juga menerima ikhlasnya kepada Tuan Rumah tentang hantaran ini. So sekarang kalau boleh Dalan kita nak minta tolong untuk Puan Rohaya apa ni ataupun kita nak perkenalkan ni dulu bakal tunangannya. Nak buat masa bakal tunangannya. Dia ada di luar duduk dalam kereta. Boleh bagi ada warna dia. Dia ada duduk di luar. Dia. Okey, pandai cik yang mana saya? Okey, ready. Dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okey, terus. Senyum. Oh, tak muak pula lah. Terus lama sikit. Sekejap, dah dapat. Kita nak tengok sikit. Alright, ready. 1. Sekejap bang. 1, 2, 3. Okey, taruh. Senyum. Okey, dah okey. Hold siap lama sikit. Alhamdulillah. Okey, dah kan? Okey, turun tangan, salam. Okey, lama sikit. Okey, lama sikit. Di tangan siapa? Ya. Okey, 1, 2, 3. Oh, turun dulu. Bola sekali. Kena keluar je. Bakal nanti dia. Ni Mama Adib ya? Mama Adib. Alhamdulillah.
Pemakai. Ayahnya makan ke? Duduk. Boleh nak duduk tak? Okey. Kaki. Okey, mana sini semua? Abang, sini. Lagi kali 1, 2, 3. Tidak. Okey, sila. Kakak ada dengan adik. Adik. Dia nombor 2. Ni semua dari puan dapur. Orang dah round tinggi dah. Oh, sampai je anu. Kita tunggu je lah kan. Kau kata tak boleh pulang. Tu dia. Cikgu Hasan dah sampai. Aku yang tunggu orang dah. Wah, orang kampung Senayan. Ya. Tak apa. Kak Na sana. Kak Na dengan mak pengantin.